Baiklah. Kalau kita fikirkan balik, setiap kali musim perayaan yang datang mesti ada satu benda yang sama. Perasan tak? Iaitu perasaan gembira, rindu, dan yang paling kuat adalah kenangan. Jadi Malaysia bukan sekadar negara berbilang kaum. Kita membesar dengan perayaan, iaitu Hari Raya. Bukan itu saja, ada Tahun Baru Cina, Deepavali. Okey, kalau dulu ikutkan duit raya ni kita bersalaman terlebih dahulu. And kalau dapat, itu adalah rezeki lah. Kalau dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, tak ada rezeki lah maksudnya kan. So untuk dulu kita tangan ni bertemu dengan tangan, mata kita pandang bertemu dengan mata. Tapi sebabnya di sebalik jumlah yang sedikit tu tersimpan kasih yang tidak terhingga, pada hari ini banyak yang dah berubah. So contohnya, tiada lagi huluran, hanya sekadar imbasan, tiada lagi sentuhan, dan hanya dengan transaksi. Jadi kita masih memberi, cumanya adakah kita masih merasakan perkara yang sama? So dulu bila berkumpul, cerita tak pernah habis. Kadang kita gelak, kita berbuha sana sini, kita sentiasa gembira lah. Tapi sekarang kita masih duduk tempat yang sama, tapi masing-masing lebih dekat dengan skrin daripada manusia yang di sebelah. Maksudnya, adakah kita masih gembira dengan keadaan ini? Renung-renungkanlah. Dahulu, Tahun Baru Cina dirayakan dengan penuh makna kekeluargaan. Makan besar bukan sekadar hidangan, tetapi pertemuan hati yang lama terpisah. Ambau dihulu dengan senyuman dan ucapan yang penuh harapan, yang seperti kongsi fathai. Kini tradisi ini masih diteruskan, namun caranya semakin berubah. Seperti ucapan tidak lagi dilafazkan, hanya dihantar. Pertemuan tidak lagi dinantikan, hanya dirancang. Keberbagaian ini bukan perbezaan, tetapi kekuatan yang membentuk negara kita. Tahun Baru Cina bukan hanya milik satu kaum, tetapi sebahagian daripada warna Malaysia. Deepavali, perayaan cahaya yang melambangkan kemenangan kebaikan. Dahulu, cahaya itu bukan hanya dari lampu, tetapi dari hubungan sesama insan. Rumah terbuka, pintu sentiasa terbuka, hati juga begitu. Kini, cahaya masih menyala, namun kehangatan itu semakin pudar. Kita menghias rumah dengan indah, tetapi lupa untuk menghidupkan suasana. Cahaya itu masih ada, tetapi adakah ia masih menyentuh hati? Malaysia dibina bukan hanya dengan pembangunan semata-mata. Macam sekarang pun kita boleh tengok dengan mengeratkan hubungan antara kita. Walaupun kita berbeza budaya, berbeza perayaan, tapi kita ada satu tujuan, iaitu penyatuan. Rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, dan tak kira hari perayaan apa pun, sama ada Hari Raya Aidilfitri, Raya Tahun Baru Cina ataupun Deepavali. Dalam kita mengejar kemajuan, janganlah sampai kita kehilangan apa yang menjadikan kita sebagai rakyat Malaysia. Oleh kerana itu, perpaduan bukan terletak pada teknologi, tapi pada hati yang masih mahu hadir untuk satu sama lain.